Samsung Galaxy A36 5G. Jom kita unbox. Kalau phone bawah 2000 kan, aku boleh recommend lah Samsung A56 5G tu. Tapi kalau korang budget bawah sikit, nak rendah sikit, inilah dia. Korang boleh pakai Samsung Galaxy A36 5G ni. Dia punya body kalau korang tengok kan, memang betul-betul sama. Tengok dia punya warna pun sama, dia punya bentuk pun sama. Yang beza dia cuma dia punya prosesor dengan kamera. Dia punya kotak memang nipis je tau. Memang tak banyak barang dalam ni. Tapi boleh dapat SIM ejector tool kat sini. Dan kita ada kabel USB Type-C to Type-C dan buku manual. Kalau korang nak tahu, Galaxy A35 tahun lepas harga dia RM1,699 tau. Tapi Galaxy A36 tahun ni dia punya harga cuma RM1,499 je. Ada penurunan harga RM200. Dalam banyak-banyak color, aku rasa warna ni paling lawa tau. Tengok, macam pelangi tau. Yang ni nama dia Awesome Lavender. Nanti aku akan review phone ni, tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan follow, ok?